Benda ni kita nak faham dia macam ni. Contohnya kita dah tahu basic nafkah suami ni apa. Makan 2 kali sehari sampai kenyang, tempat tinggal, lepas tu pakaian 2 pasang setahun. Jadi contohnya kalau suami bagi kita hari ni nasi ayam, esok lauk ikan siakap, lusa lauk ayam, tulat lauk ikan, suami kita dah bagi nafkah makan yang melebihi dah daripada basic. Maksudnya dia boleh je bagi nasi telur kicap hari-hari lepas dia nafkah basic dia. Tapi dibagi kita ayam, ikan, sotong, udang. Maksudnya apa yang dibagi tu lebih dah daripada apa yang sepatutnya kita dapat. Dan pakaian dibagi kat kita tu 2 pasang setahun. Memang ada bagi 2 pasang setahun. Dan tempat tinggal dibagi tu memang cukup dah sebagai nafkah basic. Bila kita hitung macam tu, yang basic dah lepas, kita tak boleh kata suami zaman sekarang bagi nafkah tak cukup yang menyebabkan isteri kena keluar bekerja. Sebelum kita cakap macam tu, kita kena hitung macam saya share tadi tu. Tapi kalau suami dah bagi yang macam tu, maksudnya dah consider sebenarnya dah lepas nafkah basic dia, kita tak layak untuk cakap suami bagi nafkah tak cukup yang menyebabkan kita terpaksa keluar bekerja. Sedangkan kita sebenarnya yang tak boleh hidup dalam paras cukup dan kita nak bermewah yang menyebabkan kita nak keluar bekerja sebab nak rasa mewah sikit. Nak rasa mewah tak salah, tapi jangan salahkan suami kata suami bagi nafkah tak cukup sedangkan mereka dah lepas nafkah basic untuk menghalalkan kita keluar bekerja. Kat situ kita kena fikir. Kalau kita nak keluar bekerja, keluar je lah. Tapi jangan salahkan suami kata nafkah bagi tak cukup sedangkan mungkin apa yang dia bagi tu dah lepas daripada basic. So kalau dia boleh bagi lebih daripada tu, bermaksud dia sebenarnya dah bagi lebih daripada basic. Cuma kita je yang rasa nak selesa sikit, nak mewah sikit. So nak keluar kerja, keluar je lah. Tapi jangan duk sibuk sebut suami tak bagi nafkah cukup menyebabkan kita kena keluar bekerja. Sedangkan bila disiasat sebenarnya semuanya cukup je, cuma kita yang nak mewah. Okey, nak keluar bekerja keluar, tapi jangan salahkan suami tentang nafkah. Takut apa yang kita cakap tu salah dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Lagi teruk kalau sebenarnya kita ni isteri derhaka yang dah tak layak pun dapat nafkah. Dan memang layak pun suami tak bagi nafkah. Lepas tu kita ungkit suami tak bagi nafkah. Lagi teruk kena yang tu. Na'udzubillah. Sama-sama kita muhasabah. Okey?